Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Hari ini 25 Jun 2025. Jadi saya nak kongsikan satu perkara. Bila kita melihat banyak kes-kes pergaduhan, perbelahan sampai betapa langgar-langgar kereta, langgar-langgar orang ni, aduh wai. Ini jarang kita lihat sebelum ni kan. Dulu kita tengok dalam drama, dalam filem saja. Sekarang ni kita dah lihat dalam keadaan kita hari ni, di mana-mana saja macam kita dah tengok dalam media sosial, dah banyak dah kes-kes yang melibatkan orang kata apa, perbelahan-perbelahan secara langsung di tempat awam. Jadi apa sebab dia? Sebab dia ialah salah satunya ialah tentang kebijaksanaan emosi. Dan salah satu sebahagian daripada salah satu key tentang kebijaksanaan emosi ni yang saya nak sentuh hari ini ialah social skill, kemahiran bersosial. Kemahiran bersosial orang Melaka kalau sebut dia sebut lain. Jadi kemahiran bersosial ni maksudnya dalam isu kemahiran bersosial ni kita kena faham, kita kena tengok, kita kena kenal pasti situasi, dan kita kena dalam sudut agama kita kena sabar kan. Jadi nampaknya hari ni ramai orang yang hilang sabar, ramai orang yang rasa ego, dia ada kereta, macam dia je seorang je ada kereta, dia je seorang ada kenderaan, orang lain tak ada kenderaan. Jadi ini adalah salah satu perkara yang dipanggil kelemahan di dalam kemahiran bersosial. Jadi dalam kemahiran bersosial ni kita kena faham interaksi kita antara masyarakat, antara orang lain. Dalam dunia ni bukan kita je yang hidup atas muka bumi ni kan. Jadi di situlah yang saya nampak kelemahannya. Jadi kepada ibu bapa, kita lihat kepada anak-anak kita, bagaimana mereka berkomunikasi, bersosial dengan saudara mara, dengan sepupu, dengan adik-beradik, dengan orang kampung, dengan orang taman. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat hari ni mungkin ada yang tak kenal jiran. Jadi ini salah satu tanda-tanda kita punya kelemahan dari segi, sebahagian daripada kelemahan dari segi emosi, kebijaksanaan emosi. Jadi perkara ni perlu kita cakna dan kita perlu bantu dan kita perlu banteras supaya ketakutan kita pada masa akan datang ialah apabila setiap orang dah tak boleh hormat orang lain. Bila orang lain dah tak boleh hormat orang lain, jadi kita akan jadi macam orang yang tidak bertanggung